betul dah halus. Tapi pojak tarik dah sikit eh. Beza dah nampak macam tu tengok. Beza. Jujur jangan bohong eh. Allah Taala marah kita bohong. Betul. Beza tak? Tumpang terus. Ni Assalamualaikum terima kasih kerana melihat video pojak pojak. Ni pojak bersama kasturi pojak. Plan ni nak kahwin bulan 12 ni, betul tak? Ramai hari ni depan raya ni ada plan nak kahwin. Bulan 10 ada, bulan 8 ada, bulan 7 ada, ramai pojak jumpa nak kahwin dan nak buat rawatan kembali. Ramai hari ni pojak tengok rawatan dia. Orang-orang muda ni biasa masalah dia apa? Onani. Nombor satu onani. Nanti awak kat video lah onani ni. Onani ada. Jadi dia akan merosakkan dia punya ketahanan, kekuatan Mr. P tu sendiri. Jadi bila nak kahwin tu dia dah lembek. Dulu pegang macam besi. Sekarang pegang macam spam. Itulah tanda-tanda lemah batin. Jadi pojak ni okey. Nama Khairul tau. Bila nak kahwin kau? Saya nak kahwin bulan 12 ni. Bulan 12 nak kahwin, alhamdulillah. Okey. Jadi apa sih masalah yang Khairul rasa ni datang jumpa pojak ni sampai ke Starport ni jadi jumpa pojak nak buat rawatan sebab apa? Sebab saya rasa saya punya ni lah. Dah drop. Lepas tu rasa macam tengok kawan-kawan punya macam besar-besar. Saya punya ni halus je. Betul dah halus. Tapi pojak tarik dah sikit eh. Beza dah nampak macam tu tengok. Beza. Jujur jangan bohong eh. Allah Taala marah kita bohong. Betul. Beza tak? Tumpang terus. Ni pojak baru tarik dengan bacaan pojak, dengan minyak pojak, dengan kaedah pojak. Kita lembutkan dia punya otot supaya dia mudah tarik. Ni nak kaedah pojak eh. Pojak tarik je nama. Okey, beza tak? Beza. Ni tak gerah lagi betul dah eh. Jujur jangan bohong. Betul. Ni custom pojak. Ni bukan kawan pojak, ni memang custom pojak. Ni apa tak? Beza tak? Beza. Baru pojak kurang, baru pojak sembang baru mengawal. Jadi kepada warga Kuala Lumpur, warga Shah Alam, warga Senawang, ingin buat rawatan boleh datang di Senawang ataupun di Starport kedai pojak untuk pemulihan batin. Batin kita ni, batang kita ni, total kita ni nak pakai. Betul tak? Kalau bini tak puas, masalah rumah tangga kita nanti, betul tak? Masalah bini curang, bini selingkuh. Takut kita, betul tak? Kahwin dah habis banyak-banyak duit, anak dah 3-4 orang, tiba-tiba mood rumah tangga tu dah lari daripada landasan asal, kita rasa kecewa. Ingatlah pesan pojak, sedarlah, rawatlah batin. Kalau rasa dah umur dah 30 tahun ke atas tu, dah tengok barang dah makin kecil, makin ciput, makin lemah, jom PM pojak, jumpa pojak nanti untuk buat rawatan pemulihan batin. Baik kau Boleh. Kego ni baru umur 26 tahun. Trusted. Trusted. Trusted.